Jom kita tengok buah ara yang biasa punya satu lagi. Itu saya dah buat video kan. Kakak ni ada tanya kan, apa beza buah ara dengan buah kelepung? Okey, buah ara macam ni, buah ara. Macam ni buah ara kan. Ni buah ara. Dia spesies macam buah kelepung lah juga kan. Ini buah ara kampung. Ara kampung panggil, buah kelepung pun panggil buah ara kambing. Ara kambing. Orang nak tanya kan, buah ara dengan buah kelepung apa beza dia? Beza dia buah lah. Ni buah ara kampung. Yang biasa buah ara yang bulat tu, tu buah ara biasa lah kan. Sudah makan kan, tapi dia spesies juga kan, satu spesies lah kan. Dia pun ada getah juga kan. Ni kita tengok ada getah ke tak. Tu dia tetap ada getah juga. Kat dalam dia pun lebih kurang sama je dalam isi dia. Sini memang tempat buah ara lah, memang banyak lah kawasan tepi parit ni kan. Tepi longkang, tepi parit ni kan, memang buah ara ni memang banyak.